Wife dengan anak saya suka sangat makan dekat Seoul Garden. Cuba kira berapa income saya kalau nak makan Seoul Garden 2 kali sebulan. Uyo, detail betul soalan ni. Panjang. Saya lah bang, kalau saya pergi Seoul Garden, tak ada je saya pandang menu lain. Makanan yang saya aim adalah slice beef, lamb leg, dan yang paling banyak saya makan adalah salmon slice. Barulah berbaloi apa yang saya bayar tu. Cuma menu yang saya makan ni dia dalam kategori superior. Kena add on RM20. Untuk buffet dekat Seoul Garden, harga untuk weekday adalah RM46.90. Makin lama makin murah pula. Dulu rasa macam 50 lebih. Cuma harga ni adalah untuk Lembah Kelang dan juga Seremban. Kalau nakkan menu superior kena tambah RM20. So total RM66 untuk satu packs. Kalau dah bawa wife dengan anak sekali, nak kena upgrade jugalah. Walaupun saya punya wife ni jenis makan yang ciput je. Nasib baik untuk kanak-kanak Seoul Garden ada bagi 55% diskaun. Tak ada banyak sangat nak kena bayar. Total up 2 dewasa, 2 kanak-kanak, 4 orang untuk makan buffet dekat Seoul Garden adalah RM194. Menu superior. Kalau tengok balik harga market untuk ikan salmon ni sekilo RM67. Saya lah ada 2 jam boleh makan ni. 2 kilo saya boleh bantai. Saya akan pastikan investment makan 2 jam ni berbaloi. Walaupun wife saya makan sikit, kalau nak makan sebulan 2 kali, kena ada allocation RM388 sebulan. Kalau nak makan seorang-seorang lagi jimat. Untuk yang forever alone, berapa income yang saya kalau nak makan Seoul Garden 2 kali sebulan? Makan buffet ni masuk dalam kategori reward ataupun leisure. Kalau nak gunakan 10% saja daripada income, sebulan income kena ada RM880. Kalau nak gunakan 5% saja daripada income, sebulan income kena ada RM7,700. Jadi berbaloi tak nak makan buffet dekat Seoul Garden? Bagi saya, kalau ada strategi, memang berbaloi. Orang akan makan mie ataupun crab stick, fokus pada menu-menu yang premium. Plan dulu dekat rumah nak makan apa, sebab membazir amalan.